Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Amira. Saya sekarang student degree ekonomi di KYE. Yang penulis ni. Okay. So sekarang saya tengah cuti SEM. Next semester ialah third year saya untuk degree economics dekat UIA. So saya ada buat service tutor untuk ekonomi SPM daripada right after saya habis SPM dulu sampai sekarang. So saya buat video ni untuk share knowledge saya. Saya harap dapat menyenangkan korang, junior yang ambil SPM ekonomi semua untuk lebih mudah faham dan ringkas. Saya try untuk explain secara ringkas. So saya SPM 2022 dulu. Dah lama dah SPM 2022 dulu. So SPM saya dapat 10A, untuk ekonomi saya dapat A+. So saya harap apa yang saya share ni dapat membantu korang untuk lebih faham dan bantu korang untuk dapat A+ jugalah. Okay. So saya ada buat service tutor, sejam saya charge RM30. So untuk service tutor tu saya akan online je, ataupun kalau face to face boleh buat dekat Shah Alam ataupun UIA Gombak. So untuk service tutor tu sejam saya charge RM30. Saya akan sediakan notes dan latihan juga. Okay, so selamat mendengar. Okay, so jom kita start ekonomi form 5. Kita start dengan 1.1, peranan kerajaan dalam ekonomi. Okay, so kalau ikutkan dalam buku, peranan kerajaan dalam ekonomi ni dia macam bahagi kepada 3 je kan. Tapi apa yang saya senang faham, ingat je peranan kerajaan dalam ekonomi ada 4. Okay, yang pertama sebagai pengeluar. Kerajaan keluarkan apa? Kerajaan keluarkan barang awam dan barang sosial. Barang awam tu apa? Barang awam tu ialah benda awam yang semua orang boleh guna. Contohnya sekolah kerajaan, contohnya klinik, contohnya hospital, contohnya jalan raya. Itu semua barang awam. Kalau barang sosial ialah, saya selalu fikir barang sosial tu ialah servis kepada barang awam. Okay, contohnya barang awam ialah sekolah kan. So barang sosial ialah servis kepada sekolah. Contohnya servis perkhidmatan cikgu mengajar dekat sekolah. Okay, so tu ialah barang sosial. Maksudnya perkhidmatan kepada barang awam. Okay, contoh barang awam ialah sekolah. So barang sosial ialah perkhidmatan cikgu mengajar di sekolah. Okay, sebab kalau sekolah tapi tak ada orang nak ajar, so tak guna juga. So both barang awam dan barang sosial, diorang perlukan each other. Okay, contoh lain saya selalu bagi kat student saya, selain sekolah, barang awam ialah hospital kan. Barang sosial ialah perkhidmatan doktor, farmasis, nurse rawat kita dekat hospital. Okay, so barang awam ialah hospital. Barang sosial ialah perkhidmatan doktor, nurse, farmasis tolong kita, bantu rawatkan kita dekat hospital tu. Okay, so korang boleh ingat yang pertama, peranan kerajaan sebagai pengeluar. Kerajaan keluarkan 2 benda. Apa 2 benda tu? Barang awam dan barang sosial. Barang awam contohnya sekolah. Barang sosial contohnya perkhidmatan cikgu ajar korang kat sekolah. Yang kedua ialah contoh barang awam ialah hospital. Barang sosial ialah perkhidmatan doktor rawat korang kat hospital. Okay, so tu peranan kerajaan yang pertama. Okay, yang kedua, apa yang kerajaan bertanggungjawab untuk buat ialah peranan kerajaan sebagai majikan. Okay, peranan kerajaan sebagai majikan ni, majikan tu maksudnya bos tau. Okay, so kerajaan berperanan sebagai majikan. Kerajaan bertanggungjawab untuk jadi bos. Okay, so kerajaan ialah bos kepada siapa? Kerajaan ialah bos kepada penjawat awam. So siapa penjawat awam? Penjawat awam ialah semua orang yang bekerja dengan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan. Okay, contoh lecturer yang bekerja dekat universiti awam, UIA, UKM, tu semua ialah penjawat awam. Okay, contoh doktor yang kerja dekat hospital, Hospital Shah Alam, hospital UiTM, hospital Sungai Buloh, apa-apa hospital kerajaan, tu semua ialah doktor yang semua kerja dekat situ, maksudnya penjawat awam. Okay, so apa maksudnya kerajaan sebagai majikan? Maksudnya kerajaan ialah bos untuk semua orang yang kerja dengan kerajaan.
Okay. So kerajaan yang bagi gaji lecturer, kerajaan yang bagi gaji doktor, kerajaan yang bagi gaji dekat cikgu. Okay. So kerajaan ialah majikan. Maksudnya majikan tu ialah bos. So kerajaan ialah bos kepada penjawat awam. Alright. So kerajaan yang tentukan diorang boleh dapat cuti berapa hari je. Kerajaan yang tentukan diorang punya gaji berapa. Okay. Yang ketiga, peranan kerajaan untuk capai objektif makroekonomi negara. So ni apa yang saya selalu ingatkan diri saya. Cara saya belajar daripada saya SPM 2022 dulu. Saya SPM 2022 dulu. So saya selalu ingatkan diri saya yang objektif makroekonomi negara ni macam dream. Okay, dream. Kita punya, apa orang panggil? Cita-cita. Kita punya, apa orang panggil dream impian. Okay. So macam contoh, korang punya impian mestilah korang nak straight A, korang nak dapat